rich work terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syazwan. Ya, saya. Okay, so jom start. Welcome to the Titan first one-on-one session. Dan so kita nak start terus kepada you punya business. You terangkan sedikit business you and then terus jump kepada soalan dan challenge you. Okay, boleh. So saya ada Assalamualaikum dok, saya Syazwan Mustafa. Saya founder kepada GRC Gigit. You base kat mana ni? Dekat Kuching, Sarawak dok. Kuching, okay. Awak kena faham konsep ni Syazwan. Awak kena ada 1000 orang agent dropship ni, ada 1000 orang. Kalau 1000 orang, nanti awak kena ajar dia buat RM1000 sebulan. Dan awak akan buat 1 juta sebulan. 1 juta sebulan kali 12, awak akan buat insya-Allah 12 juta. Kalau as a first year Titan, awak boleh buat 10-12 juta, awak punya target hanya 1.5 juta aje. Kalau boleh buat 10 juta ke 12 juta, perfect score lah first year awak. Kalau awak tak dapat 100%, awak dapat 50% pun, awak buat 6 juta kot. Still better daripada target awak 1.5-2 juta. Faham tak? Betul. Faham. Tapi awak kena sangat kuasai macam mana Sabella manage dropship dia, training, macam mana memasak buat. With real business, ini dia. Betul dok. Itulah bila hari tu This is your real business. Bila itu dok cakap untuk fokus dengan cookies, master Zoom industry tu, saya pun fikir yalah, yang cookies ni boleh expand, boleh pergi jauh. Scalable. Dia boleh pergi jauh. Dan tak payah jual kat kedai pun. Main dropship agent pun awak dah boleh dahsyat dah, InsyaAllah. Ada challenge lagi lah sepanjang perjalanan ni, of course. Tu gunanya orang duduk dalam Titan, supaya satu pasar. Lepas tu ada orang perhatikan kan. Betul. Okay? Clear dok. Sebelum awak berniaga ni awak buat apa? Saya memang meniaga dok. Dah habis sekolah lagi. Saya memang meniaga, pergi belajar. Masa belajar pun meniaga juga. Syazwan, saya nak cakap awal-awal dengan awak. Awak ni, saya nampak awak ni ada semangat yang tinggi. Awak ada business style orang yang jenis hard knock lah, sanggup go through whatever cabaran. The only problem yang awak ada adalah otak awak ni macam-macam. Dia banyak lari. Otak monyet panggil, monkey mind. Dapat idea tu, dapat idea ni, lepas tu lagi fokus. So awak akan dapati saya ni kadang-kadang garang. Bukan saya garang, saya tegas sebab saya tak nak awak buang masa. Kalau saya dah bina, dah bantu Titan boleh sampai 30 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta, InsyaAllah kan. Jangan buang masa. Bila saya advise awak tu, awak tetapkan hati, tulis aku mesti buat benda ni. Dan awak akan senang. Perjalanan awak ni insyaAllah senang. Kalau banyak-banyak idea, pusing-pusing sana, pusing sini, awak akan start. Lepas tahun, lepas 2 tahun, awak akan menyesal. Kenapa aku tak dengar itu? Saya akan ikut. Pada waktu ni pun sebenarnya awak terbuat menyesal. Awak lambat berada dekat state ni. 5 tahun saya tunggu dok. Itulah. Kalau 5 tahun dulu, memanglah kita keadaan tu tak sama. But just imagine 3 years, 5 years down the road, InsyaAllah ke mana awak? Awak muda lagi. Fokus. Dengarlah. Ni tak senang fokus ni. Dengar. Fokus dengar cakap saya. Jadi senang. Hati awak senang, hidup awak senang. Ni dok, saya last nak share dok. Boleh dok? Ya, boleh. Thank you so much dok. Dok, live saya, penipuan live saya dok, memang bermula daripada MKK 2015 lah. Okay. Dan saya masih simpan lagi dok. Balik dari MKK tu, saya buat satu impian. Ada certain tu saya print out, saya lekat dekat dinding dok. Saya tunjuk ni dok, apa yang saya print out dok. Saya letak, saya ambil gambar title masa ni bukan dok, abang dok ini. Saya letak kat sini dok, muka saya, gambar Sifu Najib, saya letak muka saya dok. Alhamdulillah, kebanyakan ni saya dah capai. Saya dah dapat title, saya ada 1000 agent. Alhamdulillah lah, sales pun dah lebih 100k sebulan. Alhamdulillah. Ni memang betul-betul, aku cakap, memang betul-betul lah jadi
Saya pun tak sangka dok, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas tu dengar cakap. Penting. Bukan betul saya buat dulu, saya pergi seminar. Tapi perkara silap yang saya buat dulu is saya tak pergi coaching. Ya. Beza kan seminar dengan coaching? Betul? Sangat beza lah. Mentorship lagi beza, Syazwan. Coaching dah beza. Mentorship dengan saya lagi beza. Awak tahu ejaan mentor saya macam mana ejen? Tu mentor. MENTHOR. Kenapa dia Thor? Aku ketuk kepala engkau kalau kau tak buat. Betul tak? Sejak saya masuk Spire tahun lepas, September tahun lepas saya masuk Spire tu. Masa tu saya memang 20,000 je, setiap bulan 20,000 je. Saat masuk Spire boleh naik ke 35,000, 40,000. Sekarang alhamdulillah 150. Sampai layak jadi Titan kan? Betul tak? Dengar cakap dia senang. InsyaAllah dengar cakap senang. Itu tak berdepan one-on-one dengan saya kot. Betul. So saya tak main-main. Awak, saya cakap ni saya tak main-main. Saya confident. InsyaAllah kita boleh bawa bisnes awak ni kepada level 10-15 juta. Itu permulaan tau. Tapi awak kena fokus. Awak dengar setiap step apa yang saya cakap ni. Step saya ni semua saya dah nampak jalan tu. Saya ni susah saya nak explain. Okay? Okay tu. Alright Syazwan, take care. Assalamualaikum. Terbang atas langit. Last talk, saya nak selfie boleh? Lagi tak habis lagi. Ni peluang kemasan tu saya. Ya, last one apa dia? Okay, saya nak selfie. Oh, selfie. Satu, dua. Sorry dah. Thank you Dok so much. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Dok. Rich work terbang atas langit, tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat.